Ini nak kasih satu Amira. Kita jual 9,900 saja. Oh. Customer tumpang jual, so kita tak makan banyak ni. You orang kalau nak tumpang sini pun boleh ha. Kita tak ada macam lain kedai makan banyak. Kita untung 1,000. 1,000 lebih aja. So 99. Cat kurang cantik sahaja. Gesek sana sikit ha. Tak masuk tulang ha, tak masuk tulang ha. Tayar 90% lagi. Dua lampu picak. Lampu original ini boleh tukar ya. Satu lampu 100 lebih ya. 100 lebih. 100 lebih. Oh. Dengan buat satu layer so cantik. Kalau tak mau, bajet-bajet itu aja. Okey, lepas ini ya, kita pergi tengok lalaman dia. Lalaman dia masih kemas ha. Kulit tak cantik lah, tapi isi okey lagi, nampak tak? Boleh tahan lagi ya semua ha. Kemas ha, slow motion kasi orang tengok. Aircon, gantung, example semua okey ha. Kita sudah test ride ya. Ini kita tak payah bikin, hanya cat dua lampu. Oh, cat satu layer, dua lampu. You kalau tak ada bajet, saya boleh masuk loan ha. Boleh masuk loan. Okey, kita pergi tengok barisan kedua. Kemas juga semua, tengok kemas juga ha. Masuk loan 200 lebih saja, 200 lebih, tapi nama lah bersih lah. Saya boleh tolong masuk loan. Kalau cash money kita jual 99 sahaja. Okey, belakang kita pergi tengok boot dia. Tumpang jual ni biasa kita saya maintain original saja. Saya tak kacau apa-apa. Latang apa saya tunjuk apa aja. Ada apa saya cerita apa aja. Tengok belakang okey lagi. Tak kasar. Oh, boleh kita consider kemas. Tong dia maintain original lagi. Ini kotor, ada tanah sikit, nanti saya bersihkan semua. Spare tayar baru lagi, antas belum jalan, belum pakai lagi. Kita pergi tengok enjin dia ha. Okey, kita tengok. Boleh tahan lagi. Enjin masih original lagi ha. Ini lampu original, sorry pecah. Ini boleh tukar. Panel original lagi. So bermakna tak ada accident kuat. Panel original lagi. Warehouse original lagi. Mounting tak goyang. Tengok sampai tangan taruh. Enjin senyap lagi. Asap putih tak ada. Tadi saya sudah pergi buntut tengok belakang. Asap putih tak ada. Everything okay ha. Ini condition asal bukan teruk punya kereta ha. Kulit cantik aja. Isi cantik. Gearbox enjin kita sudah try punya tadi. Berminat terus call saya. Detail dalam video ini ada semua ha. Sekian, terima kasih.